Nahas bas yang mengorbankan 15 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI pada 9 Jun 2025 berpunca daripada beberapa kelemahan serius dalam aspek keselamatan, penyelenggaraan dan pematuhan peraturan pengangkutan darat. Perkara itu didedahkan menerusi laporan akhir siasatan Kementerian Pengangkutan yang dikeluarkan pada Jumaat. Menurut laporan itu, berlaku kegagalan sistem brek pada bas terbabit meskipun sebelum kejadian kenderaan berkenaan lulus pemeriksaan berkala Puspakom. Pemeriksaan lanjut mendapati salah satu brek belakang gagal berfungsi dengan berkesan akibat kehausan komponen serta ketebalan drum brek yang berada di bawah spesifikasi minimum pengeluar. Jelas laporan itu lagi, ujian statik semata-mata tidak mampu mengesan masalah prestasi brek ketika operasi dinamik, khususnya di laluan berbukit yang memerlukan penggunaan brek berterusan. Keadaan komponen brek yang tidak menepati spesifikasi menyebabkan fenomena brake fade, iaitu pengurangan kuasa untuk memperlahankan kelajuan kenderaan. Seterusnya, laporan akhir itu turut mendedahkan bas berkenaan diselenggara oleh bengkel yang tidak tersenarai sebagai bengkel bertauliah, termasuk melibatkan kerja-kerja kritikal pada sistem brek. Siasatan juga mendapati lesen memandu salah seorang pemandu bas telah tamat tempoh sejak tahun 1998 dan tidak diperbaharui. Rekod saman juga menunjukkan kewujudan pelbagai saman trafik yang masih aktif terhadap pemandu terlibat. Laporan turut menyebut bas persiaran terbabit didapati tidak dilengkapi tali pinggang keselamatan di tempat duduk penumpang. Ketiadaan ciri keselamatan asas itu meningkatkan tahap kecederaan dan kematian penumpang apabila bas berkenaan terbabas dan terbalik selepas hilang kawalan.